Dalam video ni, kita hanya akan berbincang tentang poor performance iaitu prestasi kerja yang lemah. Nama saya Irdina dan saya salah seorang peguam di Louis Liao Chambers, an employment law firm in Kuala Lumpur. Korang tahu tak, mengikut Undang-Undang Buruh di Malaysia, ada 3 sebab yang sah dan wajar untuk majikan tamatkan perkhidmatan pekerja iaitu P, M dan R. P adalah poor performance ataupun prestasi kerja yang lemah. M adalah misconduct ataupun salah laku. Dan R adalah redundancy ataupun kelewahan. So, 3 ni adalah sebab-sebab yang sah dan wajar tamatkan perkhidmatan pekerja. Tapi dalam video ni, kita hanya akan berbincang tentang poor performance iaitu prestasi kerja yang lemah. So, macam mana nak tahu sama ada you seorang pekerja yang berprestasi lemah atau tidak? Pekerja yang berprestasi lemah ni maksudnya dia tak mampu nak capai standard yang majikan tetapkan untuk kualiti kerja dia. Sebagai contoh, kalau you selalu terlepas deadline, you perlu buat satu projek tapi you gagal capai objektif projek tu. Maksudnya ada kemungkinan you seorang pekerja yang berprestasi lemah. Kalau mengikutkan undang-undang kes, ada kes yang definisikan pekerja berprestasi lemah ni sebagai incompetent, inefficient dan incapable. Incompetent ni maksudnya dia tak ada skill, dia tak ada kemahiran untuk buat kerja tu. Inefficient tu maksudnya kita minta dia buat something tapi dia lambat sangat nak buat. Dan last sekali, incapable. So incapable ni maksudnya dia tak mampu. Mungkin dia tak fokus kat kerja ke, dia tak mampu nak buat kerja tu. Jadi dia incapable. Cara mudah nak fahamkan prestasi kerja yang lemah ni adalah majikan dia dah tetapkan prestasi kerja dia, kualiti kerja dia kena sampai tahap ni. Tapi dia tak boleh capai tahap tu, dia capai tahap ni je. Maksudnya ada kemungkinan besar pekerja tu adalah seorang pekerja yang berprestasi lemah. So, macam mana nak ukur prestasi kerja? Sebab jawatan lain-lain, company, bisnes lain-lain. Jadi, memang prestasi kerja tu adalah subjektif. Adalah tertakluk kepada syarikat, adalah tertakluk kepada jawatan, adalah tertakluk kepada seniority, benda-benda macam tu. Tapi, benda paling penting adalah bila you masuk kerja, sepatutnya adalah job description ataupun you duduk dengan boss you, dengan manager you discuss apa objektif you, apa target-target you untuk tahun ni ke, untuk quarter tu ke. Secara mudahnya ada discussion ataupun ada persefahaman tentang standard yang you perlu capai dalam pekerjaan you. So, bila majikan dengan pekerja dua-dua dah faham apa yang perlu dicapai dan senanglah untuk ukur prestasi kerja. Sebab kalau kita tak capai objektif tu, kita tak capai target tu, kita tak capai goal tu, kita tahu okey, orang ni tak capai prestasi kerja yang minimum. Kebanyakan majikan dekat Malaysia, cara dia ukur prestasi kerja ni adalah melalui KPI ataupun Key Performance Indicator. Walaupun majikan bebas untuk tetapkan KPI, KPI ni perlulah munasabah. Jadi maksudnya tak bolehlah melampau-lampau kan. Pekerja baru fresh grad tapi nak kena capai target sama macam senior employee. Cara paling mudah nak ingat macam mana nak tetapkan KPI yang munasabah untuk pekerja adalah SMART goals. SMART goals apa? Specific, measurable, attainable, relevant dan time bound. Jadi ini adalah juga tertakluk kepada jawatan pekerja tu juga. So, let's say sebagai seorang pekerja, majikan you datang kat you, majikan you cakap you seorang pekerja yang berprestasi lemah. Jadi kita orang nak tamatkan kontrak you. Boleh ke dia buat macam tu? Tak boleh. Dia kena ada 3 kriteria yang majikan perlu penuhi sebelum dia boleh tamatkan kontrak perkhidmatan you. So, pertama sekali, majikan kena beri amaran yang wajar. Maksudnya, macam tadi kita discusskan, majikan dan pekerja perlu ada persefahaman apa standard, apa prestasi kerja yang perlu dicapai. Lepas tu, majikan you dah cakap, okay, you kena capai sini. Tapi you still tak capai. Majikan you perlu beri amaran yang prestasi kerja you sampai sini saja. Dan majikan you perlu kata, you kena improve banyak ni supaya prestasi kerja you capai tahap yang diperlukan oleh majikan. Kedua, majikan perlu berikan pekerja masa yang munasabah untuk tingkatkan prestasi kerja tu. Salah satu cara paling common dekat Malaysia untuk bantu pekerja yang berprestasi lemah adalah untuk meletakkan pekerja-pekerja tersebut di bawah PIP ataupun Performance Improvement Plan. Jadi Performance Improvement Plan ni dia akan breakdown KPI you, target you, objektif you, dia akan breakdown kepada target-target yang lebih kecil. Jadi you perlu capai target ni, you perlu capai target ni, you perlu capai target ni. Dan selepas tempoh PIP tu, majikan akan
tengok semula adakah prestasi you telah meningkat untuk mencapai minimum standard yang majikan tetapkan. Salah satu soalan yang lazim tentang PIP ni adalah berapa lama majikan boleh letakkan pekerja di bawah PIP. Sebenarnya ini adalah tertakluk kepada majikan, tapi tempoh dia tak boleh melampau lah. Dia tengok juga jawatan you sebagai pekerja, dia tengok juga apa objektif-objektif yang you perlu capai. Kalau you rasa tempoh PIP you terlalu pendek, majikan tak bagi you masa yang munasabah untuk tingkatkan prestasi you, ataupun tempoh PIP you terlalu panjang, macam terlalu lama sangat, diorang cakap you seorang pekerja yang berprestasi lemah. Kalau you tak setuju, sebaik-baiknya you consult lah dengan lawyer, so you boleh tahu sama ada apa yang majikan you buat tu mengikut undang-undang ataupun tidak, sama ada apa langkah-langkah yang you boleh ambil seterusnya. Dan kami di Lewis Liao Chambers sentiasa sedia membantu. So dalam tempoh masa yang majikan berikan untuk you tingkatkan prestasi ni, dia bukan saja bagi warning, lepas tu suruh you tingkatkan prestasi. Tak. Majikan pun kena berikan bimbingan. Diorang perlu berikan guidance. Kalau you perlukan pertolongan, majikan you kena tolong. Jadi majikan you kena tunjuk yang diorang memang ada niat yang baik untuk bantu you jadi seorang pekerja yang berprestasi baik. Dan kriteria yang terakhir sekali, kriteria yang ketiga, sekiranya majikan nak tamatkan kontrak perkhidmatan pekerja, adalah pekerja tu tetap tak tingkatkan prestasi dia. First, dah bagi amaran. Second, dah bagi tempoh masa. Tapi third kriteria adalah walaupun dah diberi amaran, walaupun dah diberi masa untuk tingkatkan prestasi, pekerja tu tetap tak tingkatkan prestasi dia. Jadi kalau majikan dah penuhi 3-3 kriteria, then maksudnya majikan mempunyai alasan yang sah dan wajar untuk tamatkan perkhidmatan pekerja. Sekiranya you sebagai seorang pekerja yang diletakkan di bawah PIP ataupun you seorang pekerja yang dilabel sebagai berprestasi lemah, kalau majikan you tamatkan kontrak perkhidmatan you tanpa memenuhi 3-3 kriteria ni, dan penamatan you boleh dikategorikan sebagai penamatan yang tidak adil, unfair dismissal. Dan you sebagai seorang pekerja berhak untuk ambil tindakan terhadap majikan you. Ataupun kalau majikan you penuhi 3-3 ciri-ciri ni, tapi you rasa macam ada salah satu ciri-ciri ni yang proses dia tak adil kepada you sebagai seorang pekerja, dalam kes-kes macam tu, ada kemungkinan juga penamatan kontrak you dilakukan secara tidak adil. So macam I cakap tadi lah, cara yang terbaik adalah untuk consult lawyer dulu sebelum you ambil apa-apa tindakan. Jadi itu saja video hari ini tentang salah satu sebab yang sah dan wajar untuk tamatkan kontrak perkhidmatan pekerja. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, boleh tengok video-video kami di YouTube ataupun Instagram Lewis Liao Chambers. Dan kalau ada apa-apa masalah undang-undang, boleh hubungi kami juga. Dan kalau ada apa-apa soalan, boleh komen di bawah.